Okey bang, sekarang ni kita berada di Sepang bang. Okey, Sepang ni buat renovation. Okey. Siap renovation ni. Bingkai pintu ni kita buka free je untuk customer ni. Okey. Untuk dia pasang security door. Okey. Untuk security door ni pakai 2 daun lah. 2 daun. Untuk lebar dia, untuk yang ni 5 kaki lah. Yang ni 5 kaki. Okey. So proses kita dekat rumah ni siap pecahkan frame pintu. Okey, bagi free dekat customer. Shock rack, aluminium, body block board lah. Pintu dengan expo panel ni kita pakai aluminium bercolor hijau lah. Okey, lepas tu ada seat lah, leader seat. Sekejap lagi kita akan proses dia punya tabletop. Okey. So dekat sini ni kombinasi dia masuk dengan arch. Okey, bentuk arch kabinet. Okey, abang duduk sana dulu. Boleh? Okey. Bentuk arch ni siap lampu. Okey, lampu di atas belum pasang lagi lah. Supaya dia nampak cahaya. Belah atas tu dia nampak cahaya. So kita akan letak cahaya dekat situ. Okey. So yang ni kita dah spray Spray dekat side tau. Yang ni. Okey, kita dah spray. Ni. Color dia. Memang cun lah. Memang cun lah. Tengok air tangan dia orang ni. Ini orang berpengalaman kena buat tau. Cikai-cikai tak boleh punya. Yang ni nak masuk pun susah nak masuk dalam rumah ni. Kena bongkar satu-satu. Satu-satu kena bongkar. Tengok. Dengan jaganya. Cantik babe. Boleh tengok. Cantik tak? Cantik abang? Cantik Tengok. Zoom sikit. Color kombinasi dia color cream dengan color coklat. Color oak lah. Boleh tengok sini. Lawa babe. Lawa. Ni mana pisau? Bang, ambil pisau bang. Ambil pisau, mana pisau? Okey. So yang ni dah. Dekat sini ada apa ni? Black mirror. Tengok, cantik tak cantik? Mana pisau? Mana pisau bang? Okey, tengok. Ni handle dia sini. Okey, handle dia sini. Okey ni. Ni dia buat. Okey, buka tip. Buka tip dia. Boleh? Okey. Kopak dia. Okey. Dah. Okey. So yang ni beginilah rupa dia. So dekat bawah ni dia ada storage lagi tau. Ni dekat curve ni dia ada storage lagi dalam ni. Okey, tepi bang. Orang nak tengok tu, cantik tak? Okey. So di bahagian tepi ni bentuk arch juga. Okey, corner dia. So dalam ni ada yang tajam. tak ada yang tajam sikit saja. Okey. So untuk yang ni kita menggunakan material dia block board Okey, block board. So yang ni kita buat jalur-jalur lah bagi ada design. So cuba korang komen dekat bawah. Cantik ke tak cantik? Lawa ke tak lawa, okey? So Tak lawa, buang, okey. So yang ni yang mana berminat dengarkan. Siapa tak kata tak lawa, kena buang. Okey. Yang ni kalau yang mana berminat renovation ataupun kabinet boleh Roger Boss RK gang. Okey, kita buat promo gila-gila bulan 12. Okey bang, sekejap bang, stop dulu. Bulan 12 promo gila-gila bang. Okey? Kepada Jamilah masuk 30% untuk Jamilah. Okey. So apa pun geng, janji jual. Nak proses dulu pun boleh, nak installment pun boleh. Okey? Alright. Part 2.